Raya Daerah Besar. Penerima pangkat ahli bersekutu rela negeri Kedah, semua ketua perhubungan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul di Dewan K Majlis Pemakaian Pangkat Ahli Bersekutu Negeri dan Berusaha Encik Abu Bakar bin Hassan untuk melakukan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk meraihkan Majlis Pelancaran Pelatun Krisis Management Team Rela Daerah Kota Ustaz tahun 2014. Ya Allah. Negeri Kedah Pelancaran Pelatun Krisis Management Team CMT, khususnya bagi rakyat Tuan telah memberikan kami satu semangat, khususnya rela daerah Kota Islam, beri semangat kepada kami anggota di semua peringkat untuk dapat berjumpa untuk melihat dengan Tuan, punya dapat berikan semangat kami untuk terus menjalankan apa sahaja aktiviti sama ada di peringkat daerah maupun di peringkat negeri. Yang bahagia Tuan, pada malam ini kita sudah melihat persembahan daripada pelatun CMT di Daerah Besar, yang mana daerah Besar ini untuk pengetahuan Tuan, Besar adalah daerah A. 3 pelatun telah pun ditubuhkan, 3 pelatun CMT telah pun ditubuhkan oleh daerah Kota. Sama-sama memajukan daerah. Saya menyeru semua pegawai dan anggota daerah di Kedah ini supaya memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada pegawai-pegawai bersekutu yang akan dipakaikan pangkat hari ini. Itulah juga dengan berdiri pangkat pada malam ini, berdampinglah dengan pegawai-pegawai dan anggota daerah baik di peringkat negeri dan juga daerah untuk kita sama-sama membangunkan daerah yang kita sayangi ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas sambutan daerah di Kedah. Syabas di atas penangguran majlis pada malam ini, dan tahniah kepada semua yang merupakan sekutu dan anggota pelatun CMT daerah Kota Besar. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelajaran pelatun Encik Jeffrey Syamil Harun mewakili pelatun CMT ketiga naik ke pentas bagi menerima sepasang pakaian operasi digital. Seterusnya dijemput Timbalan Penguasa Kanan Rela Encik Hashim Yusuf mewakili KPRM naik ke pentas bagi menerima sepasang pakaian operasi digital Rela. Timbalan Penguasa Rela Encik Abdul Malik bin Abdul Halim mewakili KPR bagi menerima sepasang pakaian operasi digital.